Apa kanser ketiga tertinggi di kalangan lelaki yang biasanya dikesan apabila dah advanced stage dah merebak dan simptom awalnya pun sering tidak diambil berat. Kanser ketiga paling tinggi di kalangan lelaki di Malaysia adalah kanser prostat. Gejala awalnya adalah seperti kencing tak lawas, bangun malam untuk kencing dan susah nak kencing sehingga tak boleh nak kencing langsung. Oleh kerana gejala ni semua boleh dikelirukan dengan punca mudah macam jangkitan kuman atau faktor minum air, ia sering tidak dipedulikan sehinggalah dah terlambat. Kanser prostat paling kerap dikesan di kalangan lelaki 65 tahun dan ke atas. Hampir lebih 75% pesakit dikesan pada tahap lanjut. Bila kanser dah advance, ia bukan sekadar prostat. Ia boleh merebak ke tulang, paru-paru, kelenjar limfa atau hati dan menyebabkan sakit berpanjangan, susah bergerak sehingga kualiti hidup merosot. Rawatan lebih kompleks, hidup pesakit dan keluarga akan turut terjejas. Sempena World Theranostics Day pada 31 Mac yang lepas, jom kita faham satu konsep baru dalam rawatan kanser yang dipanggil Theranostics. Theranostics ni datang daripada dua perkataan iaitu terapi dan diagnostics. Dalam kanser prostat tahap lanjut, pendekatan ni digunakan melalui PSMA PET scan dan PSMA radioligand therapy. PSMA atau Prostate Specific Membrane Antigen ialah sejenis protein yang terdapat pada permukaan sel kanser prostat, termasuk sel kanser prostat yang telah merebak ke bahagian lain dalam tubuh badan. PSMA PET scan ni kan, ia bertindak seperti peta GPS. Dia bantu doktor mengenal pasti dengan tepat di mana sel kanser berada di dalam badan, terutamanya yang bersaiz sangat kecil dan sukar dikesan melalui imbasan biasa. Lepas tu, PSMA radioligand therapy bertindak sebagai sistem penghantaran pintar atau smart delivery yang menyasarkan sel kanser yang mempunyai protein PSMA. Rawatan ni membawa bahan radioaktif terus kepada sel kanser tersebut dan memusnahkannya secara lebih tersasar dan mengurangkan pendedahan radiasi kepada sel normal berbanding rawatan sistemik konvensional. Satu pesanan penting dari Dr. Mala, jika anda mengalami simptom berkaitan dengan masalah kencing, berbincanglah dengan doktor anda mengenai ujian saringan yang sesuai. Jika anda telah didiagnos dengan kanser prostat tahap lanjut, bertanyalah sama ada pengimejan PSMA dan RLT sesuai untuk anda atau ketahui lebih lanjut melalui aplikasi I Can Care.